Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mempertemukan hati, menyatukan kasih dan mengizinkan dua insan untuk melangkah menuju sebuah ikatan yang suci. Selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga serta para sahabat baginda. Yang dihormati pihak keluarga, kedua-dua belah pihak pengantin, para tetamu yang dikasihi serta hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tuan-tuan dan puan, selamat datang ke majlis akad nikah pasangan yang diraikan pada pagi yang penuh barakah ini, iaitu saudara Ahmad Afnan bin Ramli dan bersama pasangan pilihan hatinya, saudari Aimi Safura binti Muhammad Zam. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa hadir bersama-sama keluarga dan menjadi sebahagian daripada saksi kepada sebuah detik yang sangat bermakna dalam kehidupan dua insan ini. Tuan-tuan dan puan, pagi ini bukan sekadar kita menyaksikan sebuah majlis, kita sedang menyaksikan permulaan sebuah kehidupan yang selepas ini akan dipenuhi dengan perkataan kita. Bukan lagi hanya aku dan kamu, tetapi kita. Hadirin dan hadirat sekalian, bunga melur harum mewangi tumbuh subur di tepi halaman. Dengan nama Allah kita mulai, moga berkat sepanjang zaman. Pergi ke taman memetik selasih, selasih tumbuh di tengah laman. Hari ini bertaut kasih, moga bahagia hingga ke syurga idaman. Tuan-tuan dan puan, hadirin dan hadirat sekalian, mohon semua memberikan perhatian kerana kita akan bermula majlis ataupun menyambut satu persatu acara masuk yang telah disusun sebelum kita menuju kepada detik akad nikah. Hadirin dan hadirat sekalian, kita mulakan acara pagi ini dengan satu tradisi yang cukup indah dalam adat perkahwinan Melayu. Dengan penuh tertib dan sopan, majlis mempersilakan rombongan dulang boy daripada pihak pengantin lelaki untuk memasuki ruang majlis. Majlis dengan segala hormat dan takzimnya dipersilakan. Tulang yang dibawa bukan sekadar hiasan, di sebaliknya tersimpan tanda kasih, tanda ingatan dan simbolik penghargaan daripada pihak keluarga pengantin lelaki pada keluarga pengantin perempuan. Naik perahu ke Kuala Linggi, singgah sebentar membeli delima. Tulang dibawa penuh berisi tanda kasih keluarga pengantin lelaki tercinta. Dengan penuh gaya dan senyuman, terima kasih diucapkan kepada barisan dulang boy. Semoga setiap yang dibawa menjadi tanda kasih, setiap yang diberikan menjadi kenangan yang indah buat kedua-dua keluarga. Hadirin yang saya hormati, jika sebentar tadi kita menyambut dulang daripada pihak pengantin lelaki, kini kita sambut pula rombongan dulang daripada pihak pengantin perempuan. Setiap dulang dihias dengan indah, namun yang lebih indah daripada hiasannya ialah niat dan kasih yang dibawa bersama. Dan dengan penuh tertib, dulang girl dipersilakan masuk. Bunga melati di atas para, harum mewangi di waktu pagi. Dulang dihantar penuh bicara, lambang kasih setulus hati. Alhamdulillah, terima kasih kepada barisan dulang girl. Cantik tersusun, manis dipandang, dan semoga segala simbolik yang dibawa menjadi doa. Hadirin yang dihormati Allah sekalian, dengan penuh hormat dan kasih sayang, majlis mempersilakan masuk bakal pengantin lelaki Ahmad Afnan bin Ramli diiringi ayahda dan juga ibunda tercinta. Dipersilakan. Silakan Afnan bersama ayahda dan juga ibunda melangkah perlahan menuju ke ruang yang telah disediakan. Bila alhamdulillah, sebentar tadi kita menyambut insan yang bakal melafazkan akad. Seorang lelaki yang pada hari ini hadir bukan sekadar sebagai seorang anak, tetapi sebagai seorang lelaki yang bakal menerima amanah untuk menjadi seorang suami. Dan pada langkah pada pagi ini, dia tidak berjalan sendirian. Di sisinya ada seorang insan yang sejak dahulunya menjadi antara insan paling penting dalam hidupnya, iaitu ibunda dan bapa tercinta. Hadirin dan hadirat sekalian, pergi ke pekan membeli suasa, singgah sebentar di hujung kota.
kasih ibu sepanjang masa menjadi doa sepanjang usia. Burung merpati terbang berdua hinggap sebentar di pohon sena. Hari ini seorang anak menuju dewasa membawa doa ibu ke alam rumah tangga. Hadirin dan hadirat sekalian, majlis seterusnya menjemput dan mempersilakan bakal pengantin perempuan Saudari Aimi Safura binti Muhammad Zam dengan diiringi ibunda dan juga ayahanda tercinta Encik Abdul Aziz bin Yaakob dan juga Puan Rohaida binti Raja Mansur. Majlis dengan segala hormat dan takzimnya dipersilakan. Hadirin dan hadirat sekalian, apa yang dapat kita saksikan seperti tadi, kita menyambut seorang wanita yang menjadi insan pilihan hati kepada Ahmad Afnan. Seorang anak perempuan yang pada pagi ini melangkah keluar daripada satu fasa kehidupan untuk memasuki sebuah kehidupan yang baharu. Namun seperti mana pengantin lelaki tadi, dia juga tidak melangkah sendirian. Di sisinya ada seorang ibu dan juga ayah, insan yang pernah memimpin tangannya ketika kecil, menyisir rambutnya, menjaga ketika sakit, menangis dalam diam ketika susah, dan mendoakan kebahagiaannya walaupun tidak pernah diminta. Hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah bakal pengantin perempuan kita dah pun tiba. Majlis seterusnya menjemput pihak keluarga untuk masuk ke dalam ke ruang majlis untuk sama-sama kita menyaksikan majlis akad nikah yang akan berlangsung sebentar sahaja lagi. Kita persilakan kesemua sekali ahli keluarga untuk masuk ke dalam, duduk di tempat yang disediakan, dan insya-Allah sebentar lagi setibanya tuan imam kita akan sama-sama menyaksikan majlis pernikahan. Tuan-tuan perempuan, bunga melur di tepi perigi dipetik satu di waktu pagi. Anak ibu melangkah pergi membawa doa sepanjang hari. Indah berseri bunga kemboja tumbuh mekar di taman seri. Hari ini seorang puteri dewasa melangkah menuju cinta sejati. Majlis menjemput dan mempersilakan semua pihak keluarga untuk masuk ke ruangan pernikahan. Dipersilakan. Alhamdulillah, hadirin yang saya muliakan, kini kedua-dua insan yang diraikan telah berada di tempat masing-masing dan juga pihak keluarga juga telah tersedia, dan di hadapan kita semua ada satu detik yang tidak akan berulang dengan cara yang sama, iaitu detik sebuah lafaz yang ringkas namun mengubah status dua insan untuk sepanjang hayat. Maka dengan penuh hormat, majlis menjemput dan mempersilakan seluruh ahli keluarga pengantin lelaki masuk ke ruangan pernikahan. Dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan dan puan kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kita hari ini. Alhamdulillah. Hadirin yang saya muliakan, iaitu dua-dua insan yang diraikan telah berada di tempat masing-masing. Pihak keluarga juga telah tersedia, dan di hadapan kita semua ada satu detik yang tidak akan berulang dengan cara yang sama, iaitu detik sebuah lafaz yang ringkas namun mengubah status dua insan untuk sepanjang hayat. Maka dengan penuh hormat, saya mohon kerjasama para tetamu untuk memperlahankan suara ketika majlis akan berlangsung sebentar lagi. Jadi menghentikan seketika perbualan dan memberikan perhatian sepenuhnya. Jadi kita akan menyaksikan akad nikah yang akan berlangsung sebentar saja lagi. Jadi tuan-tuan dan puan, kita mohon kerjasama tuan-tuan dan puan untuk silentkan telefon bimbit. Mana yang ada anak-anak kecil, mohon kawal anak-anak anda semasa majlis akad nikah yang akan berlangsung sebentar sahaja lagi, insya-Allah.